Bila kita jaga solat, Tuhan jaga rezeki. Kadang-kadang kita kerja siang dan malam, tapi masih rasa sempit. Cuba tanya, solat kita macam mana? Rezeki bukan datang dari kerja semata-mata. Rezeki datang bila hati tenang, hidup berkat. Dan itu datang bila hubungan kita dengan Allah dijaga. Solat bukan sekadar kewajipan. Solat ialah sumber kekuatan, sumber doa, sumber tenang. Kadang-kadang kita kejar dunia padahal kunci dunia tu ada pada Maha Kuasa. Jaga solat, insya-Allah Allah akan jaga semua. Kalau anda sedang perbaiki solat dan rezeki, cepat komen saya usaha nak jadi lebih baik. Atau pergi ke profile Dennis, klik link bio, let join Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan hubungi anda dengan segera. Let join Dennis.